Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Dengan itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Siti Aisyah binti Ahmad Sharif. Saya bersekolah di SMK Bukit Diman dan merupakan pelajar tingkatan 3. Dalam video ini, saya akan membicarakan sebuah novel yang bertajuk Gundik Uyang, karya Maria Kajiwa. Penerbit novel ini ialah Buku Prima Sendirian Berhad. Cetakan pertama novel ini adalah pada tahun 2023 dan novel ini mempunyai 154 halaman bercetak. Novel ini mengisahkan tentang dendam seorang wanita bernama Uyang Chandrakani. Bagaimana wujudnya dendam ini? Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita ulas bersama. Ianya bermula pada suatu ketika dahulu, iaitu pada zaman kerajaan. Seorang wanita misteri namun cantik jelita jatuh cinta dengan seorang putera mahkota, iaitu Tengku Wazir. Kecantikan Uyang yang luar biasa membuatkan Tengku Wazir meninggalkan istana demi hidup bersamanya. Namun, Uyang bukanlah manusia, tapi makhluk gaib yang menyamar. Pawang Taib telah berusaha untuk menyelamatkan Tengku Wazir, namun gagal. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Pawang Taib menyumpah dan mengurung Uyang di dalam alam terlarang. Kini, keturunan Pawang Taib iaitu Tok Isa telah ditugaskan untuk mengakhiri sumpahan tersebut. Tok Isa telah memasuki hutan tangga 7 untuk pergi ke istana tempat Uyang menunggu. Uyang masih kelihatan jelita namun penuh dengan dendam. Pertempuran pun tercetus. Dengan bantuan mantra serta cahaya suci, Tok Isa berjaya memenangi pertarungan itu. Istana gaib yang telah lama terdiri di situ akhirnya lenyap. Dan jerebu yang melanda kampung tangga 7 beransur pulih. Begitulah kisah cinta yang bertukar menjadi sumpahan. Ingatlah, apabila cinta dihina, ia tidak lagi menyinari tetapi membakar. Sampai jumpa di kisah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.